Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kita sambung pembacaan bagi kitab Al-Mustasfa dari Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam ilmu usul fiqh. Saya sebenarnya dah berhenti lama baca kitab, ingat saya dalam sebulan lebih atau hampir 2 bulan ke. Tak adalah ada keuzuran sangat sebenarnya, lebih kepada kadang-kadang kerajinan ni kan arat, dia datang dan pergi. Tamam. Jadi alhamdulillah malam ni Allah Taala bagi taufik dan juga beri rezeki lah untuk sambung semula pembacaan yang sebenarnya saya dah lama prepare, tapi kerajinan tu kadang-kadang datang dan pergi. Tamam. Jadi pada malam ni insyaAllah pembahasan tidak panjang. Seingat saya mungkinlah ambil masa dalam lebih kurang 15 ke 20 minit sahajalah, sebab pembahasan pun kalau berdasarkan cetakan Darul Hadis ni pun tak sampai 1 muka sebenarnya. Bagi siapa yang ada kitab, boleh tengok muka surat 206, juzuk yang pertama, muka surat 206. Malam ni kita akan bahaskan satu topik yang sebenarnya ringkas dalam kebaikan kita usul, iaitu masalah dipanggil sebagai la taklifa illa bil fi'li. Tidak ada perbuatan, tidak ada taklif yang diberikan oleh syara'ul syarif melainkan dalam bentuk perbuatan. Ini adalah pandangan yang dianggap tahqiq oleh Al-Imam As-Subki, Ibnu Subki dalam Jamu' Jami' tu, dan juga itu adalah pandangan kebanyakan ulama yang mutaakhirin lah, sangat saya, macam Ibnu Hajib dan sebagainya. Jadi Al-Ghazali, kita nak tengok macam mana Al-Ghazali rahimahullah dia membincangkan permasalahan ni, dan kita akan tengok bagaimana Al-Ghazali melakukan ikhtiar, dan ikhtiar yang beliau lakukan kelihatannya tidak selari dengan mazhab jumhur lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain ya Allahumma amin. Mas'alah ikhtalafu fil muqtada bit taklifi. Para ulama berkhilaf ataupun berselisih pandangan mengenai al-muqtada bit-taklif. Muqtada kita boleh terjemah mudah dengan kita kata kehendaklah ataupun tuntutan. Apa yang dikehendaki oleh taklifan tersebut. Bila Allah kata sallu, bila dia kata hajju dan sebagainya, ataupun la tazni, ataupun la tashrab al-khamr sebagai contoh. Jadi apakah muqtada? Apa yang sebenarnya yang dikehendaki di sebalik taklifan tersebut? Sama ada amar ataupun nahi, sama ada suruhan maupun larangan. Tamam. Jadi kata beliau rahimahullah, wallazi alaihi aktsarul mutakallimin, kebanyakan ulama kalam, anna al-muqtada bihi al-iqdam atau al-kaf, bahawa yang dituntut, yang dikehendaki, yang diminta, bihi, kembali kepada taklif, al-muqtada bit-taklif, imma al-iqdam wa imma al-kaf. Al-iqdam maksudnya al-fi'l, melakukan sesuatu, yuhaqqiqu syai' ataupun yujida syai', ijadu syai', mewujudkan sesuatu daripada sekadar yutasawwur fi zihn kepada waqi' fil wujud. Tamam? Itu yang dimasukkan dengan iqdam. Taib. Al-kaf maksudnya mengelak, yahtariz. Ataupun kita boleh terjemahkan sebagai ada kalimah lain selain daripada mengelak. Itulah, mengelak lah. Saya rasa itu kalimah yang sesuai lah diterjemah, menjadi terjemahannya. Kemudian kata Al-Ghazali, wa kullu wahidin kasbul abdi, dan iqdam dan juga al-kaf
melakukan dan mengelak adalah perbuatan hamba. Dan selagi mana di dalam daerah af'al al-ibad yang ikhtiariyah, yang boleh tinggal dan boleh buat. Maksudnya, ikhtiariyah maksudnya dia ada pilihan lah. Dia mampu untuk melakukan dan dia mampu juga untuk tinggalkan. Maka selagi mana termasuk dalam af'al ikhtiariyah, selagi itulah perbuatan tersebut sah untuk dijadikan subjek taklif. Simple. Benda ni simple sangatlah, tak perlu nak hurai lebih. Kemudian Al-Ghazali rahimahullah memberikan contoh. Kata beliau, fal amru bis sawmi amrun bil kaf. Maka suruhan untuk berpuasa, suruhan berpuasa sebenarnya adalah suruhan untuk mengelak. Mengelak daripada apa? Mengelak daripada al-mufattirat. Mengelak daripada perkara yang membatalkan puasa. Which is yang umumnya, yang mudahnya adalah makan, minum dan juga jima'. Adapun tafasil, tafarik yang setelah itu sebahagiannya berlaku khilaf ulama. Wal kaffu fi'lun yuthabu alaih. Dan oleh kerana kita kata hakikat puasa ni adalah al-kaffu 'anil mufattirat. Mengelak daripada perkara yang membatalkan puasa, dan mengelak ni jugalah suatu perbuatan, tamam? Maka sahlah untuk dia diberikan pahala atas perbuatan tersebut. Wal muqtada bin nahyi 'anil zina wa syurbi at-talabbus bididdin min adadihi. Tadi masalah puasa dan yang seumpama dengannya, iaitu yang dituntut adalah al-kaf. Baik. Bagaimana pula yang dituntut? Sebab puasa dia dalam dairatul awamir. Puasa ni dia dalam kategori suruhan. Malah dia pun disenaraikan sebagai salah satu daripada rukun Islam. Jadi semua rukun Islam kalau kita tengok, dia semua bersifat iqdam. Semua bersifat af'al. Maksudnya dia ada something yang disuruh kita buat. Tamam? Tetapi larangan syarak pula. On the other hand, larangan syarak pula, dia tak bersifat macam tu. Larangan syarak kita tengok lebih kepada i'dam. Maksudnya tidak mewujudkan. Jadi dia kata kat sini, ini bagi mazhab jumhur. Mazhab jumhur mutakalimin. Yang kita boleh kata kat fuqaha termasuk. Wal muqtada bin nahyi 'anil zina wa syurbi at-talabbusu bididd min adad. Jadi segala larangan syarak yang dituntut daripadanya ialah melakukan perbuatan selain daripada yang dilarang. Maksudnya, apa perbuatan yang selain daripada zina? Oh, macam-macam. Banyak. Apa perbuatan yang selain daripada minum arak? Oh, banyak. Tapi kalau kita ambil jins yang akrab, yang lebih dekat, lawan bagi zina adalah kahwin. Maka larangan zina adalah suruhan kepada berkahwin. Begitu juga larangan minum arak adalah suruhan kepada minum benda-benda yang halal. Dan seafdal air untuk diminum adalah air Zam-Zam. Kan? Ada air lain ke? Kalau kata air pada tangan Rasulullah tu dah tak ada lah. Tak adalah cara untuk kita dapatkannya. Tapi yang available sekarang ni adalah air Zam-Zam. Kan? Tapi secara isyaratnya, tafsir isyari tapi secara isyarat ataupun secara tak langsungnya, perkara ini seolah-olah menunjukkan bahawa kalau kita nak, sebagai satu nilai tambah dalam kefatwaan, kalau kita nak fatwa ke sesuatu, misalnya kata kalau kita melarang sesuatu, maka adalah baik juga kalau kita menyediakan apa solusi dia. Okey, sekarang ni kita tak bagi orang hisap vape. Kita tak bagi orang merokok. So, apa gantian kepada tabiat yang sebegitu rupa? Macam itulah. Kalau boleh. Dan bukanlah satu kewajipan pun. Ataupun bukanlah satu syarat sah fatwa pun untuk nak setiap kali fatwa mesti ada solusi. Tak semestinya. Cuma mimbab at-tahsin. Mimbab al-ahsaniyah. Lebih baik kalau kita boleh ada cara untuk bagi solusi kepada mustafti. Tapi kalau tak nak bagi, terpulang. Bukan satu kewajipan pun sebenarnya. Baik. Kemudian, ini pandangan jumhur. Ini kalau syarak suruh sesuatu, itu jelas. Dan syarak kalau larang sesuatu, maksudnya dia suruh kita buat perkara yang selain daripada perkara yang dilarang. Tamam? Jadi, melakukan perkara yang lain ni, dia kata apa? At-talabbus.
at-talabbus bididd min adadihi wa huwa at-tark. Ini adalah maksud at-tark. Jadi maksud bagi pandangan jumhur, bila syarak larang minum arak, maksudnya dia suruh kita buat minum selain arak, jadi perbuatan minum selain arak itulah at-tark. Itulah maksud meninggalkan. Tamam? Meninggalkan arak. Fayakunu musaban ala at-tarki alladhi huwa fi'luhu. Jadi at-talabbusu bididd min al-adad fi'lun. Melakukan perbuatan yang selain daripada apa yang dilarang adalah perbuatan. Fi'lun. Maksud dia mawujud, kita boleh nampak. Dan disebabkan dia melakukan perbuatan yang dia wujud, dia dapat dilihat, difahami, maka dia bolehlah, sahlah untuk diberikan pahala atas perkara tersebut. Sebab mereka punya logik dia begini. Pahala ni mesti diberikan kepada sesuatu yang dilakukan. Dia tak boleh pahala tu datang free-free macam tu je. Faham? Pahala tak datang free-free. Jadi logik mereka kat situ. Jadi kalau kita kata muqtada an-nahi, tuntutan ataupun kehendak daripada larangan ni adalah tak ada perbuatan. Misalnya kita disebut dalam mazhab Mu'tazilah yang kemudian akan sebutkan nanti. Mu'tazilah melihat larangan ni kehendak dia adalah adamul fi'al. Tak ada perbuatan. Ataupun istilah lainnya dipanggil sebagai alla yaf'al. Tamam? Jadi menurut pandangan jumhur, alla yaf'al ni ma'dum. Syai' adam. Makan adami. Kan? Jadi benda adam ni tak boleh nak diberi pahala apa. Sebab pahala ni mesti kena ada usaha. Nak beri pahala ni mesti kena ada dia adalah value terhadap sesuatu yang wujud. Kalau perbuatan tu, kalau tak wujud, tak ada apa, macam mana nak berikan pahala? Muskilah kita sekarang ni adalah orang yang meninggalkan zina, orang yang meninggalkan minum arak dan segala benda yang syarak larang, dia diberikan pahala. Kan? Secara ijma'. Jadi nak tak nak, untuk nak bagi kita kata sah larangan syarak ataupun muqtada larangan syarak, muqtada larangan syarak adalah dengan kita kata at-talabbus bididd min al-adad atau at-talabbus bididd. Senang habis itu. Melakukan perbuatan selain dari apa yang dilarang. Baru dapat pahala. So ini pandangan jumhur. Ini pandangan jumhur. Dan kita akan tengok adakah Al-Ghazali rahimahullah bersamaan ataupun bersetuju dengan pandangan jumhur ini ataupun sebaliknya. Kemudian kata beliau rahimahullah, faqala ba'dul mu'tazilah. Ba'dul mu'tazilah ni sebagai kitab-kitab usul, mereka tasrihkan. Siapa ba'dul mu'tazilah ni, iaitu Abu Hashim. Malah dalam, seingat saya dalam Mukhtasar Ibn Hajib, sejak kata beliau wa an Abi Hashim wa kathir. Maksudnya ramai jugalah ulama yang berpandangan macam Abu Hashim. So pandangan ba'dul mu'tazilah ni dia tak semestinya Mu'tazilah semata-mata yang ada pandangan macam ni. Malah boleh jadi bukan Mu'tazilah, sebagian Asy'ariyah mungkin pun ada pandangan macam ni juga. Jadi usulnya kita fleksibel sikit lah, kita tak ada isu macam akidah kan. Kata beliau, waqala ba'dul Mu'tazilah qad yaqtadi al-kaffa fayakunu fi'lan. Jadi waqad yaqtadi di sini fi'il. Mana fa'il dia? Fa'il dia tak disebut tapi dia fahami, iaitu an-nahi. Jadi ada kalanya larangan syarak ini yaqtadi al-kaf. Dia menuntut agar kita mengelak daripada sesuatu. Fayakunu fi'lan. Dan al-kaf fi'al. Al-kaf adalah perbuatan. Mengelak adalah salah satu perbuatan manusia. Kan? Jadi boleh dapat pahala. Senanglah. Itu boleh faham. Waqad yaqtadi, kadang-kadang juga larangan syarak ni dia menuntut agar kita tak melakukan apa-apa. Waqad yaqtadi alla yaf'al wa la yaqsid at-talabbus bididdihi. La yaf'al wa la yaqsid qad yaqtadi alla yaf'al wa la yaqsid at-talabbus bididdihi. Syarak tak suruh kita buat apa-apa dan tak juga suruh untuk kita buat perkara yang selain daripada apa yang dilarang. Jadi maksudnya kalau syarak kata jangan zina, tak mesti dia suruh kahwin.
Kalau dia kata jangan minum arak, dia tak mestinya dia suruh minum benda yang selain arak. Tak semestinya. Kan? Jadi ini pandangan sebagai Mu'tazilah, which is Abu Hashim and the gang lah. Tamam. Jadi kata Al-Ghazali, fa'ankaral awwalun. Jadi pandangan Abu Hashim dan the gang ni diingkari oleh majoriti mutakallimun ataupun kebanyakan mutakallimun. Wa qalu, kata mereka, ini al-awwalun, akthar mutakallimin ni. Wa qalu al-muntahi bin nahi muthab wala yuthabu illa ala syai'in. Orang yang menurut larangan syarak ni, maksudnya dia tak buat apa yang syarak larang ni, yuthab, dia diberikan pahala. Dan kaedah kita, pahala ni nak diberikan mesti kepada benda yang wujud. Syai'un mawjud. Tapi alla yaf'al ataupun adamul fi'l, hadha syai' adam. Ataupun hadha adam, dia tak wujud. Taba'alah ni juga mengisyaratkan kepada khilaf dalam kalangan Asy'ariyah atau Ahlu Sunnah dengan Mu'tazilah tentang masalah kalimah syai'. Kalimah syai' ni adakah dia boleh merujuk kepada benda yang ma'lum ataupun benda yang adam? Benda wujud tu maklum lah. Kalau untuk benda wujud boleh diitlakkan padanya asy-syai'. Tapi benda yang ma'lum, benda yang tak ada, menjadi khilaf dalam kalangan ulama. Jadi Asy'ariyah kata al-ma'lum ataupun al-adam laisa bi syai'. Benda tak wujud, dia bukan syai'. Dia bukan benda hatta. Dia bukan benda. Bagi Mu'tazilah pula, mereka tafsirkan. Sehingga saya mereka tafsirkan. Bagi mereka, benda ma'dum ni, al-ma'dum qisman. Ma'dum yang mungkin wujuduhu, wal-ma'dum yastahil wujuduhu. Ma'dum yang mungkin boleh akan wujud, seperti banyak benda ma'dum lah. Contoh macam kita sekarang ni berangan ada nak kereta mahal sebagai contoh. Ma'dum. Tapi boleh jadi tak? Kalau kita usaha ataupun tiba-tiba Allah Ta'ala bagi kereta untuk kita. Kereta yang kita nak. Sport car sebagai contoh. Kan? Jadi benda tu mungkin. Dia sekarang ma'dum tapi dia mungkin wujud. Dan di sana ada ma'dum la yumkin wujuduhu. Ma'dum yang tak mungkin dia akan wujud. Macam syarikul bari. Contoh masyhur. Adanya Tuhan selain Allah Ta'ala. Ma'dum. Wala yumkin wujuduhu. Tak mungkin dia akan wujud. Jadi Mu'tazilah mereka tafsirkan ma'dum yumkin wujud, mungkin wujud, yasih an yutlaq alai syai'. Boleh dipanggil syai'. Adapun yang mustahil wujud, maka tak sah dipanggil sebagai syai'. Sehingga saya itulah mereka khulasah pada apa yang berlaku dalam perbahasan ilmu kalam. Tapi itu tak ada kaitan dengan apa kat sini. Cuma nak kata yang ni sekadar istitra ataupun mimbabil ifadah. Jadi kata mereka al-muntahi bin nahi musabun wa la yuthabu illa ala syai'in. Tamam. Wa alla yaf'al, yani adamul fi'l adamul fi'l adamun wa alla yaf'al adamun. Tak buat apa-apa ni adam. Wa laysa bi syai', dan dia bukanlah sesuatu. Wala tata'allaqu bihi qudrah. Benda ma'dum ni dia memang tak wujud. Dan benda tak wujud ni kudrat tidak perlu bertakluk pada dia untuk nak kata dia tu tak wujud. Sebab benda semua yang selain Allah Ta'ala ni memang asal yang tak wujud pun. Yang wujud sebenarnya hanyalah Allah. Dah mulalah wadah tu wujud. Aduh, panas. Saya harap isu tu reda lah sikit lah. Penat lah baca. Tapi Al-Ghazali rahimahullah, walaupun ada sebagian orang cuba nak samakan Al-Ghazali dengan Ibn Arabi dan sebagainya. Tapi Al-Ghazali, seingat saya, dalam beberapa kitab dalam Ihya, dalam Maqsud Asna, beliau ada satu ibarat yang kita boleh faham mauqif beliau tentang soal wujud ni, ontologi ni. Beliau kata, laisa fil wujud illa Allah wa af'aluhu. Tidak ada yang sebenar-benarnya wujud melainkan Allah dan perbuatannya. Jadi tidak ada konsep wahdatu wujud lah kalau based on ibarat tu. Dan bagi saya wadih. So, tak perlu paksa Ghazali masuk geng sana ataupun geng sini. Itu sekadar ni lah saja nak share.
Jadi, apabila mukallaf tidak memerlukan menggunakan kudrat dia untuk melakukan ma'dum, jadi buat apa nak diberikan pahala? Macam kita kata, pahala mesti atas usaha. Kudrat lah dalam konteks ni. Jadi sekarang ni dia tak gunakan kudrat apa. Dia tak guna kudrat apa. Jadi kenapa nak diberikan pahala? Jadi tak nak perbuatan meninggalkan benda-benda haram ni, soal dia diberikan pahala, nak bagi sah qadiyah itu, perlu kita kata ada mukallaf perlu buat sesuatu. Iaitu diddul al-manhi anhu. Perbuatan yang berlawanan ataupun yang selain daripada apa yang dilarang. Tamam. Oh, ada komen daripada Ustaz. Nanti saya layan komen ni di Messenger ataupun saya akan jawab dekat FB lah. So sikit bagi fokus dekat mata ataupun ibarat kitab dulu. Huna kata Al-Ghazali rahimahullah, "Idzal qudratu tata'allaqu bi syai'in." Kerana kudrat ni dia hanya bertakluk ataupun dia hanya takluk ni macam mana nak terjemah? Dia hanya berfungsi lah kita boleh kata, ataupun dia beramal lah. Dalam ilmu nahwu dia panggil amal kan. dia hanya berfungsi pada benda-benda yang syai' al-asya'. Tapi ma'dumat tak perlu. Maksudnya kalau Allah Ta'ala tidak mengenakan kudrat kepada satu zat, pada satu makhluk, maka makhluk terus hilang. Jadi kita ni wujud sampai sekarang adalah kerana Allah Ta'ala mengenakan kudrat dia pada zat kita. Jadi bila Allah Ta'ala hentikan ataupun tidak lagi mengenakan kudrat itu, maka kita pun hilang. Macam tu. Bukan kita musnah, hilang. Hilang begitu sahaja. Fala yasihul i'damu bil qudrah. Maka untuk nak menghilangkan sesuatu, which is perbuatan yang dilarang ni lah, tak perlu pada kudrat. Fala yasihul i'damu bil qudrah. Wa idza lam yasdur minhu syai'. Apabila mukallaf ni tak buat apa-apa langsung pun, fa kaifa yuthabu ala la syai'. Kalau dia tak buat apa-apa, maka bagaimana nak diberikan pahala pada tak ada usaha langsung. Lam min qarib wa lam min ba'id. Jadi itulah kritikan yang diberikan ataupun yang dilontarkan oleh jumhur kepada sebahagian Mu'tazilah ni, iaitu Abu Hashim dan yang seangkatan dengannya. Kemudian Al-Ghazali membuat satu rumusan ataupun ulasan lah daripada perbahasan ataupun perdebatan yang ringkas ni. Kata beliau, was-sahihu, yang sebenarnya annal amra fihi munqasim. Dhamir kat sini mungkin merujuk pada hal wa syan, atau mungkin merujuk pada an-nahi. Al-hasalah. Was-sahihu annal amra fihi munqasim. Sebenarnya dalam larangan Tuhan ni, dia terbahagi ataupun perkara disebutkan terbagi kepada dua bahagian sebenarnya. Maknanya al-mazkur, perbahasan yang disebutkan tadi itu sebenarnya ada dua bahagian. Amma saum, bagi ibadat ataupun suruhan syarak yang seperti puasa, fal kaffu fihi maqsudun. Amma saumu fal kaffu fihi maqsud. Walidhalika tushtaratu fihi niyyah. Jadi puasa ni walaupun secara zahirnya dia maksud kita mengelak daripada perbuatan yang perkara yang membatalkan puasa, tetapi kaf itu adalah maksud. Maksudnya dia tak sama macam perbuatan meninggalkan zina, meninggalkan minum arak, meninggalkan mengumpat dan sebagainya. Dia tak sama. Puasa ni dia maksud, maknanya al-kaffu fi nafsi maksud. Tapi kalau zina, maksudnya kalau orang andai kata dia tak pernah buat zina dalam hayat dia tak pernah minum arak dalam sepanjang hayat dia, tak ada masalah apa. Maksudnya dia tak perlukan niat langsung untuk meninggalkan perkara yang dilarang. Tapi puasa ni lain. Puasa ni walaupun al-kaff 'ala mufattirat, tapi dia maksud. Oleh kerana dia maksud, maka dia memerlukan niat. Jadi tak sah, ini dah Syafi'iyah lah. Tak sah bagi kalau orang nak mulakan puasa dalam keadaan dia tidak niat. Malah ni mendapati zahir hadis Nabi SAW. Man lam yubayit niyata fil lail fala siyama lahu ataupun fala sawma lahu. Atau kama qala SAW. Siapa yang tidak berniat pada waktu malam, maka tidak ada puasa baginya pada siang harinya.
Tahu ada khilaf lah dalam masalah nanti qada puasa macam mana kan. Panjang nak cerita. Tapi secara tak langsungnya ini menyokong salah satu fara' yang dikemukakan oleh Syafi'iyah. Wa amma az-zina wasyurbu faqad nuhiya an fi'lihima fayu'aqabu fa'iluhuma. Masalah zina, masalah minum arak dan seumpamanya. Jadi perkara itulah pun dilarang. Fayu'aqabu fa'iluhuma, dan orang yang melakukannya dia akan diazab. Masih sama ada azab tu duniawi ataupun azab tu azab ukhrawi. Yang di dunia dia kena hudud lah. Di akhirat dia akan kena azab. Secara mudahnya fil jumlah. Wa man lam yasdur minhu dhalik fala yu'aqabu wa la yuthab. Jadi kalau orang tu tak melakukan zina, tak minum arak, dan juga dia dia tidak melakukannya, maka dia tidak akan diazab ataupun tidak akan dihukum, dan dia tidak akan mendapat pahala apa-apa. Maknanya sekadar tak buat apa-apa, tak zina, tak pernah terlintas pun dalam hati dia untuk berzina ataupun minum arak, tak pernah, maka tak adalah pahala untuk dia sebab tak ada usaha, kan? Tetapi kata Al-Ghazali, illa idza qasada kaffa syahwati anhuma ma'at tamakkun, melainkan dia mengelak daripada zina dan minum arak ni kerana dia nak bukan bebas, dia nak melawan kehendak syahwat dia. Yuqawim, dia menentang, melawan muqtada syahwat, kehendak syahwat dia. Kerana Allah Ta'ala lah maksudnya kat sini. Ma'at tamakkun, dalam keadaan dia mampu sebenarnya nak buat benda yang dilarang tu. Artinya kalau dia misal katalah dia ni tak mampu langsung nak berzina, barangkali dah terlalu tua dah. Biasa orang tua, maksudnya tua betul lah. Kalau awal-awal tua tu mungkin ada syahwat lagi. Ni maksudnya dah tak ada syahwat. Lalu dia kata saya tak nak berzina. Jadi ketika itu tidak ada imkan untuk dia berzina. Jadi ruang untuk dia nak bagi pahala untuk dia dalam keadaan macam tu tak ada. Ataupun dia ditahan oleh orang, dia diikat. Maka bagaimana dia nak melakukan perzinaan? Sebagai contoh. Jadi orang yang nak dapatkan pahala daripada larangan-larangan syarak ni adalah ketika mana dia misal kata syahwat dia tengah naik. Dia dah mula ada niat ataupun ada keinginan nak buat benda haram. Lalu dia minta maaf, jatuh pula. Lalu dia mengelak. Dia tahan diri dia. Dia tahan nafsu dia. Malah dia lawan nafsu dia. Dan dalam keadaan, kalau dia tak lawan tu, dia boleh je buat sebenarnya, secara adatnya. Maka, orang macam ni, barulah dia diberikan pahala. Disebabkan dia meninggalkan perkara yang syarak larang. Jadi kata dekat sini, illa idza qasada kaffa syahwati anhuma ma'at tamakkun fahuwa musabun ala fi'lihi. Jadi macam kita kata ni, bila ada kaf, maknanya dalam kes ni kaf ani syahwat ma'at tamakkun, maka dia sahlah diberikan pahala di atas perbuatan tersebut. Mengelak ni kan perbuatan sebenarnya. Wa amma man lam yasdur minhu al-manhi anhu manhi an fi'lihi fala yu'aqabu alaihi wala yuthabu. Adapun orang yang langsung tak buat apa-apa, dia tak buat apa yang dilarang, maka dia tidak akan diazab mahupun diberikan pahala. Pasal apa? Dia tak buat apa-apa. Dia tak ada keinginan nak melawan syahwat dia, tak ada niat lillahi ta'ala, dan mungkin dalam dia pula dalam keadaan ghair mutamakkin. Dia tak mampu pun nak buat sebenarnya. Li'annahu lam yasdur minhu syai'un. Tak ada satu apa pun. Sama ada secara fizikal maupun pada niat dia, tak ada apa. Wala yab'udu ay yakuna maqsudu syar'i alla tasdura minhu al-fawahish wa alla yuqsada minhu at-talabbusu bi'adhaliha. Jadi ibarat yang terakhir inilah sebenarnya yang menjelaskan mauqif Al-Imam Al-Ghazali dalam kes ni. Iaitu kata Al-Ghazali, sebenarnya bila kita dah terangkan sebenarnya manhi ataupun muqtada nahi ada dua.
muqtada taklif ni terbagi pada dua, iaitu perkara yang seperti puasa dan juga yang seperti zina dan juga minum arak ni. Maka di sini kita faham bahawasanya la yab'ud, tidak mustahil. Syarak dalam benda yang dilarang ni, syarak tak alla tasdura minhu fawahish, maksud syarak maksudkan supaya mukallaf ini tidak melakukan perkara yang dilarang, wa alla yuqsada minhu talabbus bididdi min afdal, iaitu syarak tak juga suruh dia buat perkara yang selain daripada apa yang dilarang. Maksudnya Al-Ghazali rahimahullah secara tak langsung bersetuju dengan pandangan ba'du Mu'tazilah, bersetuju dengan pandangan Abu Hashim dan yang seangkatan dengannya. Jadi pada sini kita faham bahawa apa yang disebutkan oleh Al-Imam Zarkashi rahimahullah dalam Tashniful Masami', ini sebagai maklumat tambahan lah, bahawa kononnya Al-Ghazali dia ada mazhab yang tak sama dengan pandangan jumhur, tak sama dengan pandangan Abu Hashim, dan juga tak sama dengan pandangan yang kata muqtadal nahyi adalah al-kaf. Sebab dia sebenarnya macam ni, kalau kita baca dan kita usul secara keseluruhannya, isu la taklif illa bil fi'l ni dia sebenarnya macam ni. Kita ada at-taklif. Okey, subjek utama la taklif. Taklif ni terbagi kepada al-amr dan juga an-nahi. Okey. Dan kedua-dua ni ada muqtada. Kita ada muqtada al-amr dan kita ada muqtada an-nahi. Kehendak ataupun apa yang diinginkan daripada suruhan dan apa yang diinginkan daripada larangan. Tamam. Apa yang diinginkan oleh suruhan, muqtada al-amr, semua ulama ittifaq, semua ulama sepakat bahawa yang dikehendaki adalah al-iqdam. Buat something, ijaru syai'. Okey? Yang menjadi khilaf ulama adalah pada masalah muqtada nahi. Apa yang dikehendaki daripada larangan. Adakah yang dikehendaki oleh larangan adalah al-kaf, maknanya sekadar menahan diri, menahan ataupun mengelak daripada sesuatu, ataupun muqtada nahi adalah alla yaf'al, maknanya jangan bagi sesuatu itu wujud, zina, minum arak dan seumpamanya, ataupun yang dikehendaki daripada larangan syarak adalah at-talabbus bididil manhi anhu, melakukan perkara yang berlawanan dengan apa yang dilarang. Jadi di sini ada 3 maratib. 3 maratib. Mengelak ataupun menahan diri, tidak melakukan apa-apa, melakukan yang selainnya ataupun yang berlawanan dengannya. Ni. Jadi ulama keseluruhannya berkhilaf pada 3 benda ni. Ala tahqiq yang disebut oleh Ibnul Hajib, Ibnu Subuki dan seumpamanya, yang diinginkan oleh syarak daripada larangan adalah al-kaf, mengelak. Yakni naha syara'u fantaha. Syarak larang maka mukallaf pun tak buat. Menahan diri, intaha. Naha fantaha. Pandangan Abu Hashim dan juga Al-Ghazali secara isyarat, bahawasanya yang diinginkan oleh syarak daripada larangan adalah martabat yang kedua, iaitu alla yaf'al. Tak buat apa-apa. Tak buat apa-apa. Bila syarak kata jangan zina, okey, fine, tak zina. Tapi pahala soal yang lain. Nak pahala ni kena ada niat yang sahih. Maksudnya qasad dia bertepatan dengan qasad syarak. Dan juga ma'atamakun. Itu je. So, soal muqtada satu isu, soal thawab wal iqab adalah isu yang lain. Tamam? Pandangan majoriti ulama yang kat sini sebut, jumhur mutakallimin, adalah pada martabat yang ketiga. Tamam? Iaitu at-talabbus bididdil manhi anhu. So, itu dia punya cerita dia. Itulah ceritanya. Jadi, apa disebut oleh Zarkashi rahimahullah dalam tasnif bahawasanya Al-Ghazali adalah mazhab yang keempat. Tadi kita kata 3 martabat, maksudnya ada 3 mazhab kan. Jadi, Zarkashi kata Al-Ghazali ada mazhab yang keempat. Tapi setelah saya baca banyak kali Ibarat Al-Ghazali ni, dan saya berbincang dengan guru saya, Syekh Fadilatul Maulana Syekh Said Syaltud, hafizahullah ta'ala. Jadi kami sepakat bahawasanya apa yang disebut oleh Zarkashi dalam Tashniful Masami' adalah kurang tepat. Kurang tepat. Sebenarnya Al-Ghazali secara tak langsung, secara isyarat,
bersamaan ataupun bersetuju dengan pandangan Abu Hashim. Dan ini tidaklah menafikan kaunuhu asy'ariyan. Itu tak menafikan dia itu sebagai asy'ari. Tak. Asy'ari itu isu lain. Ini isu lain. Ini isu usul. Itu isu akidah. Tak sama. Saya sampai situ saja untuk malam ni. Dah pukul 10 dah pun. Moga-moga perbahasan kita pada malam ini ada manfaatnya. Dan wallahu ta'ala ala wa alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.